Ni lain daripada yang lain ni. Player Pahang dapat simpan jersey pre-match ni brand Voltra untuk kenangan final Piala Malaysia. Kita tahu Parli tak pernah ada lagi brand jersey yang buat macam ni tau. Satu-satunya Voltra je buat untuk player-player Seri Pahang ni, supaya player Seri Pahang ni dapat simpan jersey Voltra pre-match. Macam ni nak sebut dia, pre-match final Piala Malaysia. Terima kasih pada Voltra sebab bagi eksklusif info ni untuk Parli buat konten. So kan, kalau korang suka konten-konten jersey, konten-konten bola sepak, follow je Parli Traffic. Tu yang bagusnya bila mana kelab tu pakai brand Malaysia, brand lokal. Kalau pakai brand luar macam brand P ke, brand N ke, brand A ke, susah sikit lah nak dapat treatment yang macam ni. Sebab kalau pakai brand international ni, diorang just bagi baju je, just tepek logo kelab dekat baju dan itu saja. Tapi untuk Voltra ni, dia bagi baju home, away, third, dan yang terbaru dia bagi baju final Seri Pahang untuk final Piala Malaysia. Jarang berlaku tu. So kan, kalau korang nak tengok jersey final Piala Malaysia untuk Seri Pahang ni, korang boleh layan dekat Parli punya account. Tu Parli harap sangat Voltra ni masih ada di Liga Malaysia untuk tahun depan. Parli rasa Voltra mungkin akan taja Selangor pula sebab kasut dah bagi hint mungkin lepas ni jersey pula kan. InsyaAllah kita doakan supaya Voltra dapat taja Selangor. Memang gempak lah kalau Voltra taja Selangor, sebab masa Voltra taja Pahang ni pun diorang buat activation tu masa half time diorang ada buat tendang bola masuk gol. Siapa dapat tendang bola masuk gol dari tengah padang akan dapat bola Voltra, bukan kaleng-kaleng. Lepas tu Voltra dibagi juga kasut kepada player-player Pahang, dibagi lagi baju pre-match, macam-macam lagi lah. Dekat staff-staff pun diorang bagi juga guys. So memang full treatment yang Voltra bagi, memang elite punya treatment lah. Apa pendapat korang tentang brand Voltra ni? Boleh komen dekat bawah.